pada perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan inilah yang ingin diuji oleh iblis terhadap Nabi Adam. Tetapi akhirnya dengan pujuk rayu, dengan putar belik daripada iblis, akhirnya Nabi Adam tersungkur. Dengan alasan bahawa Allah menghalang daripada Nabi Adam daripada mendekati pohon ini, daripada memakan buah syajaratul khuldi ini, ialah kerana Allah tidak mahu kamu menjadi seperti malaikat. Dia tidak mahu kamu kekal selama-lamanya di dalam syurga. Tetapi sekiranya kamu memakan buah daripada pohon yang kekal abadi ini, kamu akan menjadi seperti malaikat, wahai Adam. Kamu akan mempunyai sebuah kerajaan yang tak akan musnah-musnah di dalam syurga. Dan inilah akhirnya Nabi Adam terpaksa akur dengan putar belik dan puju rayu daripada iblis ini. Beliau dan istrinya Hawa akhirnya memakan pohon khuldi.